Ini orang Banjar ya. Rata-rata dah orang kenal ya, wadai keping namanya. Tapi kali ini saya buat wadai keping yang original. Ada perbezaannya sedikit ya. Jom saksikan video Cik Ani ini sehingga habis ya. Okey, mula-mula sekali kita blender beras pulut ya. Beras pulut ni sebanyak 1 cawan kita rendam dalam 1 ke 2 jam dan kita tapis bagi dia betul-betul lembap macam ni. Kita tak mau basah sangat. Ni kita blendkan beras pulut ni sehingga dia halus. Okay, kita ayak dulu. Kalau basah kita tak boleh nak kisar dia ya. Boleh kisar tapi dia akan melekat. Yang sini ni dia akan melekat sebab ni beras pulut bukan beras Jawi. Zaman dulu orang buat wadai keping ni ada ibu. Anak-anak dia tu dalam 10 biji, orang letak 2 biji ibu dia. Sebab tu dalam wadai keping tu ada ibu dia tak banyak. Okey ya, sekarang ni tepung yang telah kita kisar tadi ya, yang telah kita blender, kita ayakkan dia. Inilah hasilnya. Okey, ni tepung pulut 1 cawan ni. Tepung pulut ni pun yang kita kisar pun 1 cawan. Kita campur je. Nak lagi sedap, gunakan tepung pulut yang kita blender sendiri. Lagi sedap ya. Ni sebabnya saya pun blender 1 cawan, 1 pot kecil itu sahaja untuk saya jadikan tepung, jadi tak cukuplah untuk saya buat wadai keping. Kita campurkan 2 ni. Jadi saya asingkan untuk 1 cawan ni. Untuk saya buat ibu dia. Ini nampak ni, ini kelapa ni sedang inti ya. Nanti saya akan campurkan untuk buat ibu. Okey, sekarang kita buat air dia. Air garam. Ini air sejuk. Kita tambah air panas ya. Bagi air ni suam-suam gitu. Ini air kapur, kita ambil sedikit. Dalam macam ni. Okey. Ni kita gaul-gaulkan, kita uli. Masukkan air suam ni. Orang Banjar kalau buat wadai keping ni berkaitan dengan tepung pulut, dia mesti masukkan air kapur. Okey, kita uli dia. Nah, talah sudah ngemer. Kayak ini kami tepung pulut kita nah. Kayak ini bang. Kejadian tepung pulut yang dikamer dengan ayak kapur, ayak garam. Okey, yang ni kita gentil-gentilkan dia. Wadai keping tak mau besar, tak mau kecil sangat. Jadi kita ambil sedang-sedang macam ni. Picit atas dan bawah. Kita picit tengah-tengah ni, nampak? Melekuk tengah ni. Ni pun melekuk tengah ni. Orang Banjar nyambat balibak. Ni, kiri kanan, balibak. Dia tak mau sebelah sahaja. Dia kena kiri dan kanan. Depan dan belakang. Sebab tu dipanggil wadai keping. Wadai keping ni sebenarnya orang buat ramai-ramai lah. Dia tak buat seorang-seorang macam Cik Ani ni. Potong royong. Macam nak buat. Adalah kesyukuran ke apa ke. Ada wadai keping. Buatlah ramai-ramai. Kalau buat seorang-seorang, jangan buat banyak. Buat macam Cik Ani ni. Kalau buat banyak-banyak kan dan lena. Lambat. Okey, yang ni dah siap ya. Nampak ni. Sekarang kita buat ibu dia pula. Ni kita ada 1 cawan tepung pulut. Kita masukkan kelapa ni. 3 sudu besar ya. Dan kita masukkan air kapur 1 sudu. Tuangkan air garam tadi. Okey, uli sama juga macam tadi sampai dia tak lekat dekat tapak-tapak tangan kita ya. Kalau adunan kita lembik, tambah je tepung pulut. Setengah orang campur dengan tepung gandum, saya tak. Okey, bila adunan kita macam ni, kita dah campurnya, dia jadi kasar sebab ada nyo dalam dia. Dalam adunan kita ni. Bila kita nak buat ibu dia, kita tak boleh buat kecil. Kita kena buat dia besar-besar. Kita kena buat dia besar-besar. Macam siling 50 sen.
Yang tadi tu siling 10 sen. Gini. Nampak ni. Kecil. Kecil macam ni. Besar sikit. Ini biasa orang buat tak banyak ya. Orang buat sikit sahaja. Dah siap. Tu dia. Besar-besar, kemik, hinyut, benyut semua ada. Kita nak masak wadah kiping kita. Macam ni cara dia. Saya masukkan daun pandan, garam, gula merah dan gula putih. Mengikut cita rasa masing-masing. Kalau nak manis, banyak-banyak. Sekarang santan. Time ni jangan sesekali tinggalkan. Kita kena kacau sebab kita tak mau dia pecah minyak. Saya teringat mama saya kecil-kecil dulu buat wadah kiping ni. Sekarang dah tak nampak benda tu. Bila diorang buat wadah kiping ni, dia sediakan satu bekas, tapi besar lah. Dia bentuk dia macam bekas limas, tapi dia buat besar. Orang Banjar cakap halong. Siapa yang tahu di halong buat kuih wadah kiping ni, teringat arwah nenek. Kuala-kulaan yang nering video ni, sila angkat tangan. Ingat wadah kiping paninian kita ada berindung. Ni indungnya. Ramai, saya tahu ramai orang Banjar tapi segan dengan aku. Kalau sebut je, nenek saya pernah buat ni, nenek saya asal orang Banjar. Memang kau generasi orang Banjar. Ingat ya, jangan lupakan keturunan kita. Wadah kiping kita ni boleh kita masukkan isi durian, yang mana suka isi durian lah, ataupun buah nangka. Isi nangka lah, bukan buah sebiji kan. Boleh masukkan ke dalam wadah kiping kita. Tapi jangan campur wadah kiping, masuk nangka, masuk durian, udah 3 rasa pula. Okey, nampak ni santan kita dah start nak mendidih. Okey, kita masukkan wadah kiping kita. Kita masukkan yang besar-besar ni dulu. Kita masukkan ibu dia dulu. Nampak kan dia mendidih macam tu. Seterusnya kita masukkan anak-anak dia ni. Nampak ni. Bila dia terapung macam ni, maknanya wadah kiping kita ni dah dia dah masak ya. Tapi ada lagi yang tenggelam tu, yang tak timbul lagi. Teruskan kacau. Okey, dah pun masak. Ni dia wadah kiping kita dah cukup masak. Okey, wadah kiping kita dah pun siap. Bolehlah kita makan. Yang pertama sekali Cik Ani, dah lama tak makan ni. Tak buat macam ni. Biasa buat kecil-kecil je. Makan ni. Memang teringin sangat nak makan. Ni dia. Buat yang besar. Orang Banjar nyambat. Nyaman bener. Selamat mencuba ya.